Malaysia jamin keselamatan rakyat di Venezuela, tolak campur tangan asing. Polis pantau kumpulan ajaran sesat, kekang fahaman ekstrim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 Tengah Hari. Wisma Putra beri jaminan keselamatan dan kebajikan rakyat Malaysia di Venezuela susulan perkembangan keselamatan terkini di Caracas. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Caracas berjaya menghubungi semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu dan mengesahkan mereka berada dalam keadaan selamat serta mengenal pasti lokasi masing-masing. Kedutaan Besar Malaysia di Caracas turut memantau rapi situasi di lapangan dan bersedia memberikan bantuan konsular sekiranya diperlukan. Rakyat Malaysia di Venezuela dinasihatkan agar kekal berwaspada, mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan dan sentiasa berhubung dengan pihak kedutaan. Dalam kenyataan sama, Wisma Putra turut menyatakan pendirian Malaysia yang secara prinsipnya menolak sebarang bentuk campur tangan asing, ancaman atau penggunaan kekerasan dalam urusan dalaman sesebuah negara selaras dengan Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Undang-Undang Antarabangsa. Sehubungan itu, semua pihak yang terlibat digesa mengamalkan sikap menahan diri sepenuhnya dan mengutamakan usaha diplomasi bagi meredakan ketegangan semasa. Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro tiba di Amerika Syarikat susulan penahanannya di Caracas. Menurut laporan media Washington, pemimpin berusia 63 tahun itu akan dibawa ke Pejabat Pentadbiran Penguatkuasaan Dadah Amerika Syarikat sebelum ditempatkan di Pusat Tahanan Metropolitan. Maduro dan isterinya dijangka dihadapkan ke mahkamah di New York pada tarikh yang belum ditetapkan. Mereka berdepan pertuduhan jenayah narkotik, menyeludup bertan-tan kokain ke Amerika Syarikat serta memiliki senjata api secara haram. Dalam pada itu, Washington memberi bayangan akan mengurus Venezuela. Presiden Donald Trump menyatakan kesediaan menempatkan tentera darat mengurus peralihan kerajaan dan menguasai sektor minyak. Trump juga terbuka bekerjasama dengan Naib Presiden Delcy Rodriguez. PBB menyuarakan kebimbangan undang-undang antarabangsa manakala China dan Perancis mengecam tindakan Amerika Syarikat itu. Perkembangan banjir di Sabah. Menurut kemaskini portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, setakat 12 tengah hari, satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka hari ini, iaitu di Dewan Masjid Al-Munir Kampung Darau, Menggatal, Kota Kinabalu. PPS tersebut menempatkan 26 penduduk terjejas daripada 11 keluarga. Perkembangan banjir di Sarawak pula menunjukkan sedikit penurunan hari ini berbanding data semalam. Kemaskini di portal info bencana JKM setakat 12 tengah hari menyatakan 8 PPS masih dibuka, menempatkan 1,039 orang penduduk terjejas daripada 292 keluarga berbanding 1,052 orang semalam. Laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menyatakan tiada amaran hujan lebat dan ribut petir di Sabah dan Sarawak setakat ini. Bagaimanapun, Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada bermula esok hingga 8 Januari nanti di Kelantan dan Terengganu. Manakala amaran sama dikeluarkan bermula 6 hingga 8 Januari di Pahang meliputi Cameron Highlands, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan, Pekan dan Rompin. Berita seterusnya. Polis memantau rapat kewujudan kumpulan ajaran sesat di negara ini bagi mengekang ia daripada berkembang menjadi fahaman ekstrim yang boleh mengancam keselamatan awam dan negara. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche berkata, pemantauan secara berterusan penting dalam memastikan fahaman di bawah itu tidak melintasi garisan keselamatan sehingga boleh mencetuskan keganasan dan militan. Sebelum ini, beliau mendedahkan sebanyak 14 ajaran sesat dikesan masih aktif di negara ini dengan 8 daripadanya dalam pemantauan pihak berkuasa.
Penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam talian ONSA dapat mengurangkan pendedahan kandungan berbahaya dalam talian sekaligus memastikan ruang digital yang lebih selamat khususnya buat generasi muda. Pensyarah kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam Dr. Liana Muhammad Ramli berkata, platform digital dipertanggungjawabkan bagi memastikan kandungan berisiko dalam talian ditapis dengan lebih ketat menerusi ONSA. Saya melihat penguatkuasaan ONSA ini sebagai satu langkah yang sangat penting kerana ia bukan sahaja memberi perlindungan kepada pengguna tetapi lebih mengutamakan kepada kanak-kanak dan keluarga. So dengan adanya kerangka perundangan ini, platform digital bertanggungjawab memastikan kandungan berisiko dapat ditapis. Macam sistem pelaporan diperkuat dan perlindungan khusus untuk anak-anak dapat diperkasakan. Ke arah memberikan perlindungan keselamatan dalam talian buat golongan kanak-kanak, beliau berpandangan aspek literasi digital perlu diperkasakan lagi terutama golongan ibu bapa. Ibu bapa merupakan individu yang paling dekat lah dan paling berpengaruh dalam kehidupan anak-anak ni lah. Jadi ibu bapa perlulah diberikan panduan yang jelas tentang bagaimana memantau kandungan yang diakses oleh anak-anak ataupun kena tetapkan had penggunaan peranti berapa jam sehari serta memahami risiko-risiko yang mungkin wujudlah dalam talian ni kan. Selain itu, Dr. Liana turut mencadangkan agar sekolah diberi peranan penting menerusi penerapan pendidikan literasi digital dan keselamatan dalam talian kepada kanak-kanak. Kerajaan Negeri Melaka akan menawarkan kemasukan percuma ke destinasi pelancongan terpilih di negeri itu kepada kaki tangan sektor perkhidmatan awam bersempena sambutan rasmi seperti Hari Polis, Hari Guru, Hari Jururawat dan Hari Angkatan Tentera Malaysia. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauh Yusof berkata, inisiatif itu merupakan sebahagian daripada promosi Tahun Melawat Melaka 2.0 selain sebagai tanda penghargaan kepada penjawat awam dan pasukan keselamatan negara. Unit pakaian beragam seluruh negara. Kita akan merayakan semua anggota-anggota polis pada Hari Polis, semua anggota-anggota tentera pada Hari Tentera dan semua hari kebesaran pekerja yang telah pun digazet oleh kerajaan, Hari Guru, semua hari yang telah digazet akan datang ke Melaka, tunjuk saja kad pengenalan dan juga tempat identiti tempat kerja, dia akan dapat kemasukan percuma. Dan kalau bawa keluarga, kita bagi 50% diskaun. Datuk Seri Abdul Rauh Yusof. Protes tegas dan kecaman dikemukakan Kementerian Pertahanan Jepun susulan pelancaran beberapa peluru berpandu balistik oleh Korea Utara ke arah laut di timur negara itu. Jepun mengesahkan tiada kerosakan dilaporkan terhadap kapal atau pesawat. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi menyifatkan pelancaran berulang itu sebagai ancaman kepada keamanan serantau dan antarabangsa. Pelancaran itu merupakan ujian peluru berpandu balistik pertama Korea Utara dalam tempoh 2 bulan. Ia berlaku serentak dengan lawatan Presiden Korea Selatan ke China. Sekurang-kurangnya 17 individu ditahan selepas satu video tular menunjukkan seorang wanita ditolak, diangkat dan cuba dimasukkan ke dalam sebuah kenderaan oleh sekumpulan lelaki ketika sambutan ambang Tahun Baru di Basra, Iraq. Gubernur Basra, Asad Al-Aidaini menegaskan tiada toleransi terhadap perbuatan mencabul maruah dan keselamatan wanita. Insiden itu turut dikritik oleh Pertubuhan Kebebasan Wanita Iraq yang memberi amaran bahawa gangguan terhadap wanita di ruang awam semakin meningkat. Pertubuhan Bangsa Bersatu memaklumkan lebih 1 juta wanita dan kanak-kanak perempuan di Iraq kini berdepan risiko keganasan berasaskan jantina. Sukan Terengganu FC tewas 0-2 kepada Penang FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Cece Kipre menjadikan 2 gol pada minit ke-69 dan 89. Kekalahan itu menyaksikan TFC kekal di tangga ke-5 dengan 18 mata. Penang FC naik ke tempat ke-10 dengan 11 mata. Sementara itu, ketiadaan pemain import mencukupi dalam barisan pemain menjadi punca utama kekalahan mengejut Terengganu FC di laman sendiri malam tadi. Pemangku ketua jurulatihnya, Tengku Hazman Raja Hassan berkata, hanya 3 tonggak import dapat diturunkan disebabkan pelbagai masalah seperti kecederaan dan pemain tamat kontrak. Selain itu, ketiadaan Nurilo Tusisinov selaku perancang tengah juga menyebabkan skuad penyu hilang kreativiti untuk mengatur serangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
Malaysia jamin keselamatan rakyat di Venezuela, tolak campur tangan asing. Polis pantau kumpulan ajaran sesat, kekang fahaman ekstrim. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.